Cabaran untuk ibu yang baru melahirkan. Dia sebenarnya lebih penat daripada orang yang menjaga dia berpantang. Betul tak? So orang yang yang dah melahirkan ada banyak tumpah darah. Lepas tu menyusu anak lagi. Pukul 2-3 pagi terjaga. Dah terjaga susah nak tidur balik. Sebab menyusukan anak semua tu. Dan dia punya waktu tidur pun biasanya 2 jam sekali. Kalau belah siang mungkin dia menyusu kerap sejam sekali. So bayangkan wanita yang baru je lepas melahirkan. Macam mana badan dia perlukan banyak sangat vitamin, nutrien yang penting untuk support supaya susu dia pun meriah dan yang penting dalaman dia pun okey, nak baik pulih rahim lagi, nak top up lagi dengan tumpah darah tu, sel darah merah yang dah banyak hilang. Dan yang penting dia nak maintain juga awet muda. So apakah vitamin yang penting lah untuk ibu yang baru je lepas melahirkan? Yang pertama adalah CoQ10. Tapi yang terbaik sekarang kita ada latest punya formulation menggunakan Kava Q10 yang mana penyerapan dia 18 kali lebih baik dan lebih stable daripada CoQ10 biasa. Dan kalau tengok yang Everty punya Eva Q10 ni, kita menggunakan plant based, tumbuhan dan dia lebih mesra usus lah. Dia lebih stabil dan kita tidak menggunakan soft gel dan dia bukan minyak. So anda kunyah-kunyah je selepas makan untuk regain balik anda punya energy tu dengan cepat. Kava Q10 ni, Eva Q10 ni, dia bertindak seperti charger untuk bateri sel anda. Jadi kalau sel anda tu dapat tenaga yang optimum, automatik badan anda prestasi kerja pun bekerja balik dengan cantik dan yang penting metabolisme pun okey balik. Jadi kalau anda lepas bersalin, anda makan ke, harap-harapnya tak cepatlah naik berat. Sebab biasa kan risiko untuk wanita yang lepas melahirkan anak 6, anak berapa orang kan, susah nak turunkan. Sebabnya metabolisme badan kita pun menurun sejak daripada proses kelahiran lagi. Okey, yang kedua adalah inositol. Inositol lebih kepada untuk hormon anda. Dia nak regulatekan balik hormon gembira, hormon serotonin dan juga hormon gula lah, insulin. So kalau kadar gula pun terkawal, automatik anda punya emosi pun terkawal dan risiko untuk anda dapat postpartum depression itu rendah. Okay, so untuk yang ketiga pula adalah folic acid. Folic acid masih diperlukan walaupun lepas melahirkan. Sebab folic acid ni salah satu vitamin B9 yang diperlukan untuk pembentukan sel hemoglobin, sel darah merah. Wanita yang lepas melahirkan dia banyak hilang darah, betul tak? Jadi kalau HB anda low, drop, itu yang oksigen tak berapa sampai lah. Terutama dekat sel-sel. Nanti susah pula nak proses baik pulih rahim tu, ambil masa lambat perlahan. Jadi folic acid pun antara vitamin penting lah, jamu perapat semula jadi untuk yang kat bawah tu. Okay, so kalau nak mudah sekarang, kita ada Eva Q10 yang mana dalam tu ada 3 bahan penting. So anda kunyah je 1 biji sekali sehari selepas makan. So untuk husband, belikanlah hadiah tercinta yang tengah menyusukan anak tu Eva Q10 lagi. Dia bukan saja bagus untuk quality cell, tapi bagus untuk jantung, bagus untuk otak juga, brain focus. Pernah dengar kan orang yang tengah menyusu anak tiba-tiba meninggal ketika menyusu anak tu. Sebab apa? Badan dia terlalu lemah dan dia tak sempat nak regain balik apa yang dia perlukan. Terutama quality cell jantung kita ni, dia dah pump struggle lah. Kalau HB tu low drop, macam mana jantung kita nak pump bekerja dengan cantik. Okay, so hopefully diberi kefahaman. Jangan lupa follow TikTok ni. Tengok semua team FRT yang tengah buat live tu.